Come on guys. Woo! Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke Stadium Merdeka, langgang keramat bola sepak terakhir. Lokasi yang pastinya penuh sejarah. Inilah pentas di mana kisah-kisah kehebatan yang pernah dicipta. Dan malam ini kita akan menyaksikan dua pasukan bersedia untuk menulis cerita mereka sendiri dalam perlawanan persahabatan ini di antara Seruang United FC menentang GBS FC. Dua pasukan Seruang United FC akan menggunakan jersey berwarna hitam, kalau pasukan GBS FC Geng Bas Sekolah FC ini akan menggunakan jersey berwarna putih. Pasukan ini akan terus ada larian dari nombor 7 Rizky bersedia. Tuhan baik di memperdayakan pertahanan pasukan Seruang United. Satu terjahan yang tidak berjaya mendapati sasaran yang dimahukan. Antara ke tengah, kalau dibiarkan ada pemain nombor 8 di situ, kehilangan bola pula dalam kawasan kotak penalti. Seruang United bahaya, dikeluarkan situasi bahaya ini. Masih lagi peluang untuk GBS. Terkena tiang pula. Terus saja dikeluarkan dari kawasan bahaya. Masih lagi untuk GBS ketika ini. Satu lorongan baik, peluang untuk kali kedua datang untuk GBS. Dan peluang sekali lagi, peluang ketiga hadir untuk GBS. Terus menuju Lee. Baik, agak baik. Mana? Ya, nomor 8, satu percubaan untuk Adam balikkan larang ke tengah, dapat dikeluarkan dari kawasan kotak penalti GBS. Dan untuk Seruang United dan tidak menjadi mendapatkan perhatian Kadil, tapi tidak hiraukan balik ke tengah. 8 ini percubaan terus saja pada lalu lepas Seruang United. Back pasangan dengan baik, ada penting dari kanan pasukan GBS. Mana untuk Apex ketika ini dalam kawasan bahaya, terjahan 8 pula oleh Lee. Kali ini peluang untuk GBS, antara ke tengah dikejar di situ oleh Arjun. Lagi bahaya peluang kali ini untuk GBS. Terkena tiang sekali lagi. Yang kali kedua. Untuk GBS. Akhirnya habis.
Kali ini untuk GBS. Gamam saya seketika menyaksikan kawan gerakan itu berjaya dilepaskan. Come on, Dos! Come on, Dos! GBS di bahagian tengah itu cekikan pasti kawalan dari main peluang. Easy tu tindakan baik. Malam ditunjukkan menjaga gol pastikannya GBS. Memberikan tekanan di situ adalah Wan. Baik, masih lagi untuk GBS. Baik, tolakan ini dan sedikit sahaja kedudukan offside. Buka. Rockman ada. Babon. Kali ini untuk GBS. Dah saja menukar haluan serangan seberang sana. Tiada rakan yang lakukan kawalan. Pecahan baik untuk masuk. Cantik kali ini GBS sekali lagi. Tindakan kali ini cukup cemerlang ditunjukkan. Dengan ke depan Karim Jabir. Semula untuk Hafizi. Ada cabaran di situ oleh GBS. Menangi oleh GBS. Baik oleh GBS kembali mendapatkan penguasaan. Hubungan cuba marahkan ada larian dari belakang di seberang sana. Keluar pikir di situ. Disambar. Lagi bahaya. Bersih. Kali ini untuk nombor 6 Ajrun. Dan satu lagi Usmanan. Satu larian baik ketika ini. Nombor 7. Ada peluang untuk GBS. Perlu disudahkan lebih awal lah. Adam lambungan. Dapat diberikan sentuhan dari gol. GBS satu lagi lambungan semula oleh Angah. Untuk mana cut inside ke dalam baik dilakukan. Dapat dipatahkan. Ini Ajrun patahkan di situ. Pertahanan yang cukup kental dilakukan oleh GBS. Serangan balas kali ini dimiliki oleh GBS. Acahan baik. Dilebarkan ke seberang sana. Peluang kali ini untuk GBS. Walaupun mereka ada 4 orang sahaja berada di depan. Peluang kali ini kembali bola dorongan awal latihan. Puan tekan bagaimana Mamat dorongannya cukup baik ketika ini. Peluang 1 lawan 1. Agak lewat di situ. Pipit baik gerakannya untuk melakukan sentuhan terhadap bola. Peluang kali ini untuk Serang United. Terlepas pula.
Bahaya situasi ini untuk Seruang United. Larian baik, kedudukan onside. Ditinggalkan di situ, kedudukan baik. Kali-kali 1 lawan 1 untuk jaringan dilakukanlah. Yes, Kemas Sekolah sekali lagi datang menerusi main nombor 7 ini. Baik. Tegak. Cuba diri. Cakap. Pastinya mahukan kemenangan lagi ke hampir sebenarnya untuk mencari bola di situ. 10 lancar ke depan, tapi hilang bola di situ. 11 ini baik untuk bukaan permainan. Ada faham berikan bantuan. Faham berikan kanan baik untuk CBS. Yes, 16. Lagi satu lorongan baik kedudukan cukup cemerlang ketika ini. Ipit sudah pun keluar berada di barisan serangan untuk lebih ke dengan keadaan ketiga. Penjuru ambil saja dimainkan, pantas. Terus Ni. Bila ni? Kita perlukan gol. Kita berkorban. Korban. Kita perlukan gol. Satu gol lagi. habis. Dasan di situ sudah pun dilakukan. GBS lancarkan serangan. Kedudukan baik untuk lancarkan serangan. Kaki inside ke dalam dilakukan Hafizi. Masih lagi dalam kawasan kotak penalti untuk Jabir di situ. Gagal mendapat. Untuk GBS kali masuk dalam tuang berjaya untuk melakukan putasan. Tapi masih lagi ada dalam kawasan permainan. Tindakan cahan baik di situ. Baik untuk mainan nombor 7 ini. Ada peluang hantaran ke tengah. Peluang untuk sekolah akhirnya jaringan yang dimahukan di penghujung permainan. Tengah, masuk tengah. Payah kau. Mau bangun pula dia. Afiq cubaan itu dia whistle yang ditiupkan oleh Adil Keluaran telah pun tamat menandakan rasanya perlawanan persahabatan yang cukup menarik ditunjukkan oleh kedua pasukan mahupun daripada Seruang United ataupun daripada CBS yang saya kira telah memberikan segalanya
menunjukkan bahawa bersepak bukan hanya tentang kemenangan tetapi juga tentang semangat pertahanan dan kebersamaan. Jadi putusan Sri Stadium Merdeka dengan peringkat 3 sama di antara Seruang United FC dan juga Geng Bas Sekolah FC. Jadi padang hijau saksi beraksi, main penuh semangat wajar, menang kalah adat kompetisi, ukir pengalaman terus berjaya. Kita duduk depan, kita duduk depan. Apa? Ada bateri. Video. Tak ada. Ada flash mob. Siapa punya? Wow! Aduh, ni aku nak cekik. Geram.